Kita try apa ni? Highlight slow mo. 3, Okay, kita try. 2, 1. So, okay, kita try highlight slow mo pula. Oh, dia ke bawah tu. Dia ke bawah. Lepas tu dia ke depan. Lepas tu stop. Oh, macam tu je. Landing. Landing. Kalau kita try helix close up. 3, 2, 1. Okay, ni helix close up Oh, dia ke depan. Lepas tu dia pusing. Dia ada sensor pokok tu dia boleh elak Dia pusing tu dia ke bawah. Dia ke bawah sampai ke kiri kau, dia naik balik gambar dia. Wow. Ni kalau kat pantai cantik ni. So ni mood follow. Mood follow ni korang boleh ni lah. Korang boleh tengok. Dia boleh follow kita. 1. Dia follow kita. Kita boleh pakai tangan je gerakkan dia. Naik atas, ke kiri, ke kanan. And then kita boleh ubahkan dia punya ni, suruh dia bergerak ke kiri. Dia akan pusing ke kiri, tengok. So kalau kita nak jauh, kita buat gambar tapak tangan macam ni. Kalau kita nak jauh, kita buat tapak tangan macam ni. Lepas tu kita jauh. Nampak? Kalau buat macam ni dia dekat. Kalau buat macam ni dia landing. Returning to palm. Landing.